Assalamualaikum sahabat. Saya nak masak cucur kentang tapi bekas ni saya nak salin. Ini pun dah dekat penuh. Saya nak salin besar lagi lah. Ini daun sup saya tanam. Ada lagi tapi ini still baru pertengahan. Tapi saya dah ambil lah. Dah nak rasa nak masak kan. Itu daun bawang untuk satu pokok je. Dah kali ketiga dah petik. Ketiga atau empat macam tu petik. Dah daun dia dah halus dah. Tapi panjang macam tu jarang-jarang. Jadilah dia bau juga ni. Kita nak bau dia. Ni tak basuh lagi. Tapi saya saja sekarang kalau saya letak tepung lepas tu terbalikkan ni dah tak nampak dah ni. Saja. Bukannya banyak pun hasil saja nak tunjuk kan. Panjang. Okey. Nanti letak tepung serbuk cukup rasa. Cukup rasa garam dan tepung cukup rasa garam. Macam tu. Lepas tu mungkin saya akan letak soda bikarbonat lah. Pengganti baking powder. Banyak kali pergi kedai RM2 ni lah apalah, lupa nak beli ni. Tapi saya selalunya beli dekat kedai RM2.6 kan. Eko. Baking powder. Terus selalu terlupa bukannya tak pergi. Tak selalu pergi, memang selalu pergi. Okay guys, itu saja. Dah letak air lah. Telur tak payahlah sebab dah letak soda tu. Dia bertindak soda tu dia bertindak macam baking powder tau. Bila kita goreng dia jangan terlalu biarkan, pakai hangus lah. Even api kecil pun sebab dia soda tu dia bertindak macam cepat garing kan. Dia bertindak macam baking powder juga. Sebab itulah saya guna, tapi jangan banyak, sikit je. Okay guys.